Nabi Soleh alaihi salam diutus kepada kaum Thamud, bangsa yang kuat dan pandai memahat batu. Baginda mengingatkan mereka bahawa kekuatan dan kemahiran itu adalah amanah Allah, bukan alasan untuk berbangga diri. Kaum Thamud terlalu bangga dengan kepandaian mereka. Nabi Soleh menasihati bahawa kemampuan memahat gunung atau kekuatan fizikal hanyalah nikmat Allah, bukan tanda ketuhanan. Thamud hidup makmur kerana sistem air dan pertanian mereka. Nabi Soleh menasihati supaya tidak membazir dan berlaku zalim. Kajian arkeologi menemui terusan dan saluran air purba, bukti mereka masyarakat teratur. Allah memberi mukjizat seekor unta muncul dari batu. Unta itu besar, susunya cukup untuk seluruh kampung. Baginda menetapkan giliran minum, satu hari untuk unta, satu hari untuk manusia, dan jangan sakiti haiwan itu. Ini adalah bukti nyata rasulan Nabi Soleh. Kaum Thamud tetap ingkar walaupun mukjizat jelas di depan mata. Antara sebab mereka dimusnahkan adalah membunuh unta mukjizat, bukti menolak kebenaran, ingkar walaupun melihat bukti, mengejek, menghina dan cuba mengancam Nabi Soleh, sombong dengan kekuatan teknologi dan kemewahan mereka. Al-Quran menyebut mereka dihancurkan dengan saihah, jeritan atau gelombang dahsyat yang meruntuhkan kawasan mereka. Kajian sains moden menunjukkan gelombang tekanan kuat boleh meretakkan batu. Analogi dengan azab Thamud. Kisah Nabi Soleh mengajar kita ilmu dan kekuatan tanpa iman dan syukur akhirnya membawa kehancuran. Apa pengajaran yang awak boleh ambil dari kisah Thamud? Kongsikan di ruangan komen dan jangan lupa subscribe untuk lebih banyak video macam ni.